Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Valencia Nicis, anak CJ dari kelas tahun 4, Sekolah Kebangsaan Temangongko Kapit. Hari ini saya ingin berkongsi dan membicarakan tentang sebuah buku yang sangat menyentuh perasaan saya, iaitu yang bertajuk Panggillah Aku Ibu, karya Tommy Jeffrey. Buku ini diterbitkan oleh Vitastal Sendirian Berhad yang mengandungi 110 muka surat. Kategori genre kekeluargaan. Buku ini merupakan sebuah cerita kekeluargaan yang penuh dengan emosi dan pengajaran. Ia mengisahkan kehidupan seorang kanak-kanak yang kehilangan ibu kandungnya. Kehilangan ini menyebabkan dia berasa sunyi, sedih dan kurang mendapat kasih sayang dalam hidupnya. Namun begitu, jalan cerita berubah apabila hadir seorang wanita yang sanggup mengambil tanggungjawab untuk menjaga kanak-kanak tersebut. Walaupun wanita itu bukan ibu kandungnya, beliau tetap memberikan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi. Pada peringkatan awal, kanak-kanak itu suka menerima kehadiran wanita tersebut. Dia berasa kekok dan masih merindui ibu kandungnya. Namun, wanita itu tidak pernah berputus asa. Dengan penuh kesabaran, kelembutan dan keikhlasan, beliau terus menjaga dan menyayangi kanak-kanak tersebut seperti anak sendiri. Watak yang paling menonjol dalam buku ini ialah wanita tersebut. Beliau digambarkan sebagai seorang yang penyayang, tabah dan sanggup berkorban. Walaupun menghadapi cabaran emosi, beliau tetap kuat demi kebahagiaan anak tersebut. Manakala watak kanak-kanak itu pula menunjukkan perkembangan dan sangat baik. Pada mulanya, dia seorang yang pendiam dan suka menerima orang lain. Namun lama-lama kemudian, hatinya mula terbuka, dia mulai menerima kasih sayang diberikan. Kemuncak cerita ini berlaku apabila kanak-kanak itu tersebut akhirnya menerima wanita itu sebagai ibunya dan meninggalnya dengan penuh keikhlasan. Ibu. Kebahagiaan ini sangat menyentuh hati dan meninggalkan kesan mendalam kepada membacanya. Terdapat banyak nilai murni yang boleh kita pelajari daripada buku ini. Antaranya ialah kasih sayang, kesabaran, keikhlasan dan pengorbanan. Buku ini mengajar kita bahawa kasih sayang sejati tidak bergantung kepada hubungan darah semata-mata, tetapi datang daripada hati yang tulus. Selain itu, buku ini juga mengingatkan kita supaya sentiasa menghargai ibu dan orang yang menjaga kita. Janganlah kita mengambil mudah kasih sayang yang diberikan kepada kita. Pada pendapat saya, buku ini sangat menarik dan sesuai dibaca oleh semua murid di sekolah rendah. Jalan ceritanya mudah difahami namun penuh dengan emosi dan pengajaran. Saya berasa sedih pada permulaan cerita tetapi gembira apabila melihat hubungan mereka menjadi semakin erat. Sebelum saya mengakhiri bicara buku ini, saya ingin mencadangkan buku ini kepada rakan-rakan semua. Kerana buku ini
mampu menyentuh hati kita kepada pembaca, memberi kesan tentang pentingnya kasih sayang dan kehidupan kita. Kesimpulannya, Panggillah Aku Ibu merupakan sebuah buku yang sangat baik kerana mengandungi nilai kemanusiaan yang tidak tinggi serta mampu membentuk kepribadian yang mula dalam diri kita. Sekian sahaja bicara buku dari saya. Terima kasih.